Video tutorial Geografi Tingkatan 2. Kepentingan teknologi hijau. Pernah tak murid-murid terfikir macam mana kita nak jaga alam sekitar sambil tetap maju dengan teknologi? Jawapannya ialah teknologi hijau. Teknologi hijau ni merujuk kepada pembangunan produk, peralatan dan sistem yang direka khas untuk memelihara serta memulihara alam sekitar dan sumber semula jadi. Contohnya, produk biodegradasi yang cepat lupus tanpa mencemar, kenderaan elektrik yang tak keluarkan asap berbahaya dan panel solar yang jana tenaga daripada matahari. Menarik kan? Jom kita jawab soalan yang diberikan bersama. Jelaskan kepentingan teknologi hijau dari segi sosial, ekonomi, tenaga dan alam sekitar. Dari segi sosial, teknologi hijau boleh meningkatkan kualiti hidup dan kualiti udara. Selain itu, dapat juga mengurangkan peningkatan suhu dan pencemaran bunyi. Akhir sekali, dapat meningkatkan keselesaan dan kesihatan masyarakat. Dari segi ekonomi pula, teknologi hijau dapat mengurangkan kos operasi, meningkatkan produktiviti dan kepuasan pekerja serta meningkatkan nilai aset dan keuntungan. Teknologi hijau dapat menjana tenaga. Ini dapat mengurangkan kebergantungan kepada tenaga yang tidak boleh diperbaharui dan mempromosikan kecekapan guna tenaga negara selamat dan mesra pengguna. Akhir sekali, dari segi memelihara dan memulihara alam sekitar, teknologi hijau dapat melindungi sumber semula jadi, meningkatkan kualiti udara dan air, melindungi ekosistem dan kepelbagaian hidupan, serta mengurangkan pelepasan gas karbon ke udara. Sekarang, murid-murid sudah faham kepentingan teknologi hijau di Malaysia.